Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus berulang-ulang kali beri peringatan kepada diri kita bahawa kita yang memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak memerlukan amal ibadah kita. Kita yang akan untung ataupun rugi dengan amal ibadah kita. Kita mungkin sambil lewa dengan amal ibadah kita. Dah solat apa? Kita dah pergi haji apa? Dah pergi umrah apa? Kita dah khatam Al-Quran setiap tahun sekali. Cukuplah 2,5 juz satu bulan, sampai setahun nanti dapatlah khatam satu kali. Cukuplah tu. Kita rasa cukup dan berpuas hati, seolah-olah Allah menagih ibadah kita. Allah inginkan ibadah kita untuk kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Malulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali kita rasa cukup, kita rasa aman, selesa, ataupun kita sambil lewa buat ala kadar setakat kita lakukan kerana kita rasa Allah nak sangat. Ambillah. Astaghfirullahalazim. Moga Allah mengampuni kita semua, jadikan kita rasa keindahan beramal soleh, beribadah.